Uish, saya pergi ke Chowkit selalu Kifi. Wow. Ya. Saya buat shopping barang basah semua saya buat di Chowkit. Oh. Sebab rumah saya ramai orang Kifi. 2 minggu 50 ketul peha ayam holik tu sekejap je. Jadi persiapan raya memanglah 3 ekor ayam apa semua tu. Uncle tu dah tahu dah lah. Dah biasa dah Dah lah. biasa dan kita akan merendang. Saya dengan saya punya cousin-cousin in-law saya Ha. akan merendang kat belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nurul, lamanya tak jumpa. Ya Allah, lama sangat. Masya Allah, sampai juga Kifi, Razak Alhamdulillah. ke teratak saya ni. Nurul Syuhada, Nurul Ain yang Hmm. merupakan personality TV3. Masya Allah. Dulu majalah 3. Ya. Lepas tu orang kata pula muka macam Priti Zeta Ya Jo. Allah. Priti Zeta Jo, Priti Zeta, betul? Tak lesung pipit tu sama. Sama. Dia kata lesung pipit cari makan. Terima kasih Nurul kerana sudi menerima kehadiran kita. Terima kasih kerana tim Nona datang ke rumah saya. Terima kasih. Nurul. Silakan. Jom kita masuk. Nurul, Ya. sekarang buat apa? Cuba cerita sikit Masya perkembangan. Allah. Sekarang ni memang sepenuh masa suri rumah lah. Menjaga anak-anak, menguruskan rumah tangga. Sebab suami pun memang dah sibuk dengan kerjaya dia. Jadi kita berbincang lah kalau boleh ada seorang tu memang all the time dekat rumah. Nak memastikan anak-anak semua teruih lah. Mai lah sini. Okey, kita ikut. Lepas tu lagi selain jaga anak-anak, jaga rumah tangga, apa lagi yang Nurul buat? Masih mengacara? Tak ada. Kadang tapi jadi banyak jadi tetamu lah. Tapi sekarang kan trend podcast. Ya, betul. Banyak jadi tamu-tamu podcast lah. Mana kawan-kawan yang dah ceburi bidang podcast tu, kita pun jadi tamu kongsi dulu. Kongsi balik pengalaman dulu-dulu lah kerja sebagai wartawan penyiaran. Kalau I daripada luar kan, I nampak rumah Nurul ni a bit unik Dia punya seni benanya agak unik. Dan boleh tak cerita sedikit tentang kediaman Nurul ni? Okey, kediaman saya ni sebab bila kita bincang tu, saya memang suka kediaman yang macam dia ada very good air ventilation, ada cross ventilation. Sebab tu tahu rumah kat Malaysia ni saya tak suka bertutup aja. And then saya suka dia nampak industrial sikit. Sebab saya appreciate the bare finish of architecture tu sendirilah. Senang nak jaga. Apa-apa saya suka natural lighting. Saya suka benda yang nampak, so ruangan tu nampak airy, nampak light, dia tak semak lah. Dia nampak macam very industrial very Dekat industrial. atas tak ada plaster-plaster tak ada plaster ceiling, tak ada. Memang tu saja. Sebab saya suka ceiling tu nampak tinggi. Tapi kalau kita buat plaster ceiling dia jadi ke bawah. Jadi saya saja je buka ni, so dia nampak lagi air tu lagi sedap lah. Ini yang kita berada ni ruang apa Nurul? Ini kiranya macam lobby area lah, receiving area lah. Oh, baik. So macam pendaftaran dululah sebelum masuk. Sama ada pun boleh. Jadi selalunya kalau kat sini saya buat yoga kelas saya lah. Ada private yoga kelas saya dengan juga saya punya ipar-ipar. Lepas tu kita ada buat kelas agama juga pun di sini. Alhamdulillah. Itu pintu terbuka tu. Tu bilik apa tu? Alarm dah terbuka kan saja dah nak kepo tengok. Yang ini adalah surau saya. Alhamdulillah. Jadi biarlah masuk yang tak seberapa. Kecil saja. Just untuk kami sekeluarga, sebab keluarga saya selalu datang juga. So kalau nak semayang tu senang, ada tempat khusus nak ambil telekong, nak ambil apa, so kita tak payah nak rushing kan. Jadi kita pun nak ajar anak kita semayang jemaah sama-sama. So selalulah kita semayang di sini. Masya Allah. Ni Nurul pakai baju raya sepenuh hari raya. Mestilah TV kata kena pakai baju raya. Kena cantik. Cantiknya. Kalau selalunya kan raya kan, berapa live you prepare untuk you dan juga anak-anak? Tak adalah. Selalunya yang main tu selalunya 2 helai je lah. 2 helai je? 2 helai. 2 pasang. 2 pasang. Sebab selalu raya ketiga je kita dah pergi holiday. Selalu pergi holiday. Bawa anak-anak. Oh, hari raya pergi holiday? Terbalik kan? Okey. Hari raya kita pergi holiday. Raya ketiga selalulah. Selalu kita pergi bersama Thailand lah, Phuket. Beach holiday lah. Ke rumah keluarga. Balik raya kedua tu saya akan balik ke kampung menjenguk nenek saya. Raya pertama dengan keluarga suami. Sebab saya pun anak yatim piatu, Kifi. Jadi lebih kepada anak-anak sajalah preparation tu. Dan raya ketiga tu kita
bercuti bersama keluarga sebab next week tu baru banyak undangan open house dan sebagainya. Betul. Okey Nurul, jomlah bawa kita lagi tour rumah Nurul. Jom. Mari. Anak dah keliling pinggang sekarang. Ya Allah. Cuba cerita sikit kerana anak-anak Ya Allah, usia Kifi, mereka saya sekarang. ada 4 orang anak di bawah umur 10 tahun. Jadi boleh bayangkan macam mana havoc dan hektiknya saya punya rutin dan juga nak memastikan bahawa mereka ni bila pagi tu nak siapkan orang ke sekolah, lepas tu balik tu ambil, lepas tu petang pun hantar mengaji. Jadi memang sibuklah. Lepas tu yang especially yang kecil tu lah yang umur 3 tahun tu. Oh, maknanya hari-hari you sibuk dengan anak-anak dan menjaga rumah tangga. Yelah, sebab suami saya memang sibuk kan. Jadi apa-apa kalau maintainer, kalau rumah rosak ke saya lah juga. Kalau apa-apa pun nak uruskan dengan wak tukang kebun tu saya. Kira apa-apa yang berkenaan dengan rumah semua saya uruskan. Kalau kita tengok kan rumah you ni kan cantik, industrial. Very kan. industrial lah. So dekor semua siapa yang banyak dia punya touch tu? Suami ke you? Saya lah, saya. Tapi Okay. I pun macam try and error lah Kifi. Kita ni bukannya ada background ID ke apa, tapi banyak try and error. Mana-mana yang saya rasa senang nak jaga dan tahan lama. Macam meja ni kan, elok seketul macam ni kan. Senang nak jaga. Kalau pun dia ada soft taklah macam tak tajam dan sebagainya. So okey lah. Dan macam perabot macam ni pun macam senang sebab dia lounge area kan, budak-budak bersantai. Nurul, daripada sini kan sambil makan terus kita nampak pemandangan kolam renang. Ya. Oh, cantiknya Nurul. Ya Allah, I suka sangat suasananya. Sini memang selalu saya buat alfresco dining lah. Okay. Alfresco kiranya macam kat sini dah banyak kali dah kita buat party kat sini. Kalau malam pun kita buat dining, semua kat luar. Semua yang highlight semua kat luar lah. Anak-anak saya ni memanglah dia dah terjun ni dah banyak kali lah. Daripada sini terus terjun? Wow, hebat. Itu memang kesukaan diorang lah. Tapi sebaik kolam ni berkurang 1.5 meter, so okey lah, dalam jugalah. Dan semua diorang memang saya hantar swimming classes sebab ada corona risau kan. Risau. Ada coach lah datang yang ajar diorang swimming semua. Tak risau tentang keselamatan mereka lah. Kadang-kadang anak-anak tu saya okey lagi sebab kita tahu anak kita kan kadang-kadang risau anak-anak orang. Tetamu. Sebab tu kita buat hujung pagar sana macam tu ni. saya ada tonggas lagi. Tak ada Kifi. Sebab kita kat sini Saturday is a barbecue day. Jadi saya akan masak burger lah apalah. Semua kat sini. Jom anak-anak akan mandi dengan baju basah-basah tu, dia orang akan duduk sini. So saya akan buat barbecue saya ni sambil masak-masak, lepas tu terus hidang. Okey. Nurul nak pergi duduk dekat ruang tamu boleh tak? Jom. Bestnya tengok ruang tamu very modern. I suka sangat. Sofa yang besar. Ini macam selesa. untuk senang lah budak-budak budak-budak ni kadang dia kan bersidai kat sini kan 4 orang macam tu. So saya suka sofa yang praktikal lah. Dia terus tangan dia terus bangun kan, dia terus ala-ala Nona TV3. Tak, jiwa tu dia dibentuk begitu kan. Terus kalau bangun terus jiwa pengacara Nona TV3. Boleh duduk Nurul, santai-santai. Itulah. Okey, kita nak tanya Nurul. Bila sebutkan pengacara kan, rolling rindu tak Nurul? Rindu sangat sebab Nona ni mendewasakan saya lah. Macam TV3 tu adalah universiti kehidupan saya. Saya banyak belajar sebab kita pula wartawan penyiaran, banyak buat assignment, jumpa orang keluar negara. Jadi kita bergaul dengan banyak orang, pergi tempat yang menarik, yang cantik-cantik. So of course rindu, tapi sekarang ni kiranya sekarang dah sibuk dengan anak-anak. Jadi alhamdulillah kita dah, orang kata been there done that lah. So alhamdulillah. So sekarang fokus kita lebih kepada keluarga. Kalau kita nak cuit sikit lah kenangan kita yang indah dululah. Terpaling indah semasa kerjaya Nurul sebagai pengacara. Kenangan paling indah saya of course lah bila saya dapat menjejakkan kaki saya ke bumi Gaza, ke Palestin pada tahun 2007 lah.
yang tak saya sebab susah tu, tempat tu susah sangat nak pergi Kifi. Kita stranded dekat border Rafah tu berhari-hari nak masuk, tapi alhamdulillah dapat masuk ke sana menyampaikan bantuan dan juga pergi tengok sini kat hotel Hospital Al-Shifa ketika tu. Kayaknya and then dengan palingnya isu Gaza sekarang, saya rasa benda itu sangat dekat. Saya rasa. Jadi itu kadang-kadang saya rasa tak boleh saya lupakan sampai bila-bila lah. Nurul, kalau kita tengok kan suasana rumah ni very industrial. Warna tone sofa very warna natural colour. You punya ceiling, you punya kitchen, tiba-tiba merah pop up dekat kapet ni. Dia ada trik dia tau. Sebab budak-budak suka makan kat sini. Kadang-kadang dia punya makanan kalau bawa balik sekolah apa semua kan, dengan aiskrim lah, dengan dia makan buah-buah lah. Kalau saya ambil neutral juga, nampak kotor. Jadi dia ada teknik penyamaran kat situ. Itu saya punya idea lah. Sebab kalau saya nampak plain, nanti everything nampak flat pula kan. So dia merah-merah kat sini, kalau dia jatuh air kan tak nampak sangat. Boleh cover lah. Itu mak-mak punya hack lah. Okey Nurul, jom kita pergi kat kitchen Nurul tu. Jom. Cantiknya. I suka open space macam tu. This is dry kitchen lah. Dry kitchen. Kalau maknanya pagi breakfast, kalau ada tamu selalu kita tutup lah pintu ni. Kau tak nak rahsianya. Tu rahsianya kalau kita tak nak nampak dapur kat belakang kan. Kalau kita pasang aircon, kita boleh tutup. buka tak lampu? Buka lampu boleh. Bagi menyerlah lagi nampak kitchen ni. Okay. Cuba buka sikit lampu dia. Lampu ya. Wow. Cantiknya. So memang pilih konsep ala-ala Playwood. Playwood sebab saya tak suka cat. Kalau cat lama-lama dia macam kembang lah, tak cantik. Ini macam natural, asli. Saya appreciate benda material tu dalam keadaan aslinya. Wah gitu. Faham. Jadi saya suka dia macam ni je. Dia natural sahaja. Okey. Biasanya Nurul masak ke kat rumah? Masak. Sebab tu saya ada sini. Sini selalu pagi-pagi kalau weekend, this is my orang kata breakfast counter. Jadi saya buat pancake dengan anak-anak. Kita buat apa-apa pun, kalau saya masak dengan anak, semua dekat sini lah. So, dia akan beratur. Kita pula, saya dengan anak pula main-main masak-masak kat sini. So sweet. So, diorang kita at the same time kita ajarlah juga diorang kan nak masak macam mana. Yelah, Nurul pula ada masak dua anak perempuan kan. Dua anak perempuan. Yang lelaki pun kena ajar juga. Okey, faham. Kan? Okey, Nurul. Raya juga nanti kan. Macam mana you nak maintain tu? Bila raya kan kita tahulah rendang, ketupat. Saya pergi ke Chowkit selalu Kifi. Saya bawa shopping barang basah semua saya buat di Chowkit. Sebab rumah saya ramai orang Kifi. 2 minggu 50 ketul peha ayam holik tu sekejap je. Anak-anak pula membesar. Memang makan, suami saya memang makan kat rumah. Jadi saya selalu beli barang basah kat situ. Tapi kalau barang-barang kering dekat normal supermarket lah. Rajin tak sangka Nurul Syuhada pergi Chowkit beli barang dapur. Jadi persiapan raya memanglah 3 ekor ayam apa semua tu. Uncle tu dah tahu dah lah. Dah biasa dan kita akan merendang. Saya dengan saya punya cousin in-law saya akan merendang kat belakang. Wow. Nurul ni ada 2 lukisan ni. Mesti air tangan anak-anak ni anak-anak saya lah. Dia lah kata, Mami boleh tak hang dia punya on the wall. Saya kata okey lah. Kita pun hang. Dia suka Sonic. Dia tengah Sonic face. Nurul, sorry lah, minta maaf lah tak tahulah perangai apa, tiba-tiba sampai rumah orang terasa nak terkucir pula. Ya Allah. Nak pergi toilet. Boleh tak tumpang toilet? Mana pula dia suruh main-main teka. Mungkin dia dekat sini-sini je. Kat sini saja? Takkanlah pula outdoor kat luar ni. Kan? Okey, tapi I nampak ini ada line kan? Line dia. Inilah toiletnya kan? Inilah toiletnya. Cuba tengok. Di sini rupanya. Jom kita masuk. Amboi, toilet dia. Amboi Nurul. Tu dia punya toilet. Semi outdoor. Semi outdoor dengan kita buat. Dengan terbuka ke atas. Terbuka ke atas. Dengan tapi macam ni pun dah tinggi dah pokok ni. Subur betul pokok-pokok di rumah awak ni. Subur, alhamdulillah. Sebab kan kenapa Kifi? Kerana diorang swimming pool dia habis swimming. Kan basah-basah kan. Bawa ke tepi terus boleh mandi kat sini. Dan boleh bersiap kat sini kalau macam ada tamu ke apa, dan boleh pakai tukar baju. Kalau hujan dulu macam mana? Hujan air tu akan ke bawah lah sebab kita ada gelas kat sini. Okey. Dia akan ke sana saja. Sini aja kering dan kena ada sebab
Sebab siapa nak siram pokok ni kan? Betul. Air hujan lah yang menyiram. Saya suka je ala-ala space macam resort ni. Ala-ala sustainability lah. Ala-ala kita suasana macam kat luar ni. Nurul bawa lah kita keluar Kifi pula. ni nak tunjuk Kifi ni satu pokok saya ni. Ya Allah. Tak tahulah bagi baja apa. Memang besar betul. Messi nak tunjuk. Wow. Rimbunnya Nurul. Ni pokok ketapang fig orang tree. Pokok ketapang Ya, besar macam ni kan. Oh, ni bukan. Bunyi ini apa sensor CCTV. Oh, tak boleh pegang pokok ke dia bunyi? Bukan. Dia kalau ada pergerakan tu dia detect lah. Oh, okey. So siapa-siapa jangan bercuba untuk masuk ke kediaman Nurul ni pokok buang kertas minyak duri ni kena tukar ni Kifi. Ya, bahaya tu. Susah. Tapi Nurul memang mega lah pokok ketapang ni. Memang pokok ketapang nama dia kan. Ketapang tak silap saya. Memang besar betul. Ya. Dan lah. sesuai dengan suasana kediaman you. Dengan ada interior apa tu interlace bricks ni. Sangat suka Nurul dalam kehijauan. Betul, ada bunyi pokok kipas. Pokok kipas tropical lah kan. Okey Nurul. Dalam semua teman-teman Nurul, siapa yang Nurul paling rapat lagi? Masih kontak, kalau ada problem boleh bercerita. Oh, of course kawan-kawan wartawan penyiaran saya lah. Macam Teh Syuhaidah, macam tu dengan kawan-kawan rakan-rakan penyiaran lah selalunya. Yang walaupun diorang bukannya orang depan, dia orang belakang tabir, tapi saya merapat dengan diorang. Kebanyakan mereka sekarang dah jadi producer dah pun di TV3. Okey, kalau kita imbas lagi lah kan, kenangan yang paling manis waktu berhari raya. Oh, kenangan yang paling manis waktu berhari raya. Saya rasa pernah sekali tu ada buat liputan. Apa tu? Itu dia bunyi. Kameraman nasib baik tak terjatuh dalam kolam renang. Teruskan Nurul. Okey, kita buat hari raya secara langsung di rumah saya. Oh. Di Shah Alam ketika saya tinggal di Denia Alam itu bersama keluarga. Bersama keluarga. Jadi bersama mak ayah saya lagi masa tu ketika tu. Masya-Allah, seronoklah live pakcik saya siap masak apa semua kat rumah, merondang orang 9 kan. Tu antara yang seronoklah, best lah. Nurul, kalau I tengok daripada sini baru I nampak jelas rumah you, kediaman you. Very industrial ya. Sangat tu ada box tu, concrete box tu. Wow. Orang tak buat kan concrete box kan. Saya buat concrete box. Sangat menarik. Sangat menarik Nurul. Dia ada kayu-kayu. Saya sukalah macam tu, elemen macam tu. Okey Nurul, I nak tanya lagi dalam usia 40. Betul kan 40? Betul. Macam mana you jaga kecantikan? Bagilah sikit tips cantik, rumah cantik, orangnya cantik. Taklah cik, pandai lah. Of course masa 40 ni memang kita kena jaga kesihatan lah. Saya ada ambil macam suplemen, lepas tu selalu buat ujian ambil blood test setiap tahun. Macam itulah, dan juga saya buat yoga, saya suka hiking, kadang-kadang facial, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Kalau yang dengar tu digelak je saya punya terapis tu. Susah nak datang. Oh ya ke? Kadang lupa. Ini pokok kelapa Kifi, ni sejarah. Pokok kelapa daripada Rombau, daripada omak, daripada kampung. You bawa mai ke sini? Wan, bawa ke sini. Wow. Ni pokok kelapa pandan. Sudah berapa tahun pokok ni? Ya Allah, dah 4 tahun baru nak berbuah. Tu. Daripada kecil tu kan, pokok kelapa tu kita tanam kecil, dah besar macam ni. Tu dia tunggu sampai masa pokok je lah. Kelapa pun dia tunjuk kat kita. Alhamdulillah, sporty tak ada dah Nurul ni. daripada Rembau kan. Jadi saya Rembau. proud lah pokok kelapa ni. Okey Nurul. Saya difahamkan Nurul dengan mertua, dengan ipar duai termasuk selalulah pergi bercuti, sangat baiklah relationship tu. Betul. Apa rahsia keharmonian keluarga tu? Kifi nak tahu tak, saya sebelum saya pindah di sini di Ampang secara selama 5 tahun ni, saya duduk bersama mertua hampir 9 tahun. Wow. Satu rumah dengan ibu mertua. Bagusnya menantu. Bagus tak? Jadi bila korgi telah besar tu, husband kita kata kenalah ada rumah sendiri. Tapi mungkin hubungan tu dah dipupuk secara awal, dah 9 tahun bersama dengan ibu mertua. Jadi saya rasa sebab itu kot. Lagipun mungkin ibu mertua saya ni dia Australian. Dia Mak Saleh kan. Mungkin dia ada cara, dia hormat privasi kita dan sebagainya lah. Kita pun hormat dengan privasi dia. Okey, I dah berpeluh Nurul. Mainlah. You tak berpeluh tapi I yang berpeluh tiba-tiba. Yelah you. Kita boleh dengar ya, ada construction tengah dalam pembinaan jiran. Yelah, nak raya-raya ni semua orang nak rumah cantik kan. Semua nak buat rumah.
Nurul, cuba cerita sikit tentang suami, karakter suami yang membuatkan you sayang sampai ke hari ini, suami tercinta. Okey, suami saya ni orangnya senang, dia easy going lah. Dia and then dia very honest and transparent. What you see, what you get lah. Okay, dia tak ada kona kiri ke kona kanan ke. Dan dia memang menyerahkan 100% nak menguruskan keluarga ni kepada saya lah. Apa-apa berkaitan keluarga ke apa-apa tu memang saya yang uruskan. Dan kita ni memang ada satu trust lah antara satu sama yang lain. Nurul, saya rasa sangat bertuah lah hari ini. Nurul bawa kita tour satu rumah, satu kediaman. Alah, apa yang seadanya saja, Kifi. Okey, Nurul, simple aja. Kita nak tanya lagi sebelum saya nak balik kan, sebelum dihalau balik. Kita nak tanya soalan. Kalau tibanya raya ke Ramadan lah, Ramadan raya, siapa yang paling Nurul rindukan? Oh, of course lah, kedua ibu bapa saya lah. Cakap pun nak menggeletar kan. Sebab ikutkan mak saya tu dia meninggal pada bulan Ramadan, Kifi. 27 Ramadan tahun 2023. Jadi memang kalau ingat Ramadan tu rasa sayu lah. Kalau sebab ayah saya tu dah kurang 11 tahun kan. Tapi sebab macam mak ni baru saja, walaupun 2 tahun tu rasa lagi lah. Sebab dia memang meninggal di rumah ni. Kita uruskan pun semua di sini. Dia pun ada sakit-sakit pun kita yang menguruskan dia semua di sinilah. Jadi itulah yang sayulah. Jadi yang buat sejuk hati tu anak-anak ajalah. Anak-anak siapkan persiapan raya. Maknanya Nurul berkesempatan untuk menjaga arwah ibu ya. Alhamdulillah. Sebab tu antara sebab juga saya minta pada suami kita pindahlah daripada rumah mertua ke lah. Sebab anak mak saya sakit kan. Jadi kita dah ada rumah sendiri, kita boleh bawa mak dan tinggal dengan kita dan menguruskan beliau lah. Okey Nurul tu dia. Sayu pula ya ujung-ujungnya. Dah balik. Ya. Tiba-tiba dengan tong-tang kuat ya. Nak raya. Nak raya. Dia orang persiapan raya. Okey Nurul, terima kasih banyak-banyak kerana sudi. Terima kasih Kifi dan juga tim Nona. Menerima kehadiran majalah Nona dan saya doakan semoga Nurul dan keluarga terus menikmati InsyaAllah, amin. Aidilfitri dengan penuh rasa keceriaan. InsyaAllah, amin. Dan semoga dimudahkan semuanya. Dan doa tu berbalik juga kepada Kifi dan juga tim-tim Nona. Mungkin kata-kata sedikit kepada mereka yang masih merindui Nurul Syuhada. Okey, kepada mereka yang masih lagi merindui saya, yang masih ingat lagi nama penuh saya ingatkan sampai hafal nama ni, Nurul Syuhada Nur Ain. Wah, saya rasa terharu sangat-sangat. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin, dan kalau di mana saja anda berada, jaga diri, okey, bersama ingatlah orang yang tersayang. Terima kasih Nurul. Okey. Jumlah kita sebelum kita nak pergi ke rumah orang lain pula menyambut Hari Raya Nurul. Terima kasih banyak-banyak. Tapi sebelum saya pergi, ini cenderahati daripada Nona. Wah, terima kasih Nona. Minum tumbler ni ingat Nona. Gitu. Thank you. Thank you so much Nurul. Thank you Kifi. Bye.